Hmm. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sini. Selamat datang dan selamat Tahun Baru Hijri. Esok kita bercuti. Di samping malam ni kita meneruskan seperti biasa acara mingguan kita mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pelbagai segi. Dan harap peristiwa hijrah akan membuatkan kita ingat bahawa kita ada Nabi. Sebagaimana suratul Hujurat menyebutkan, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kita perlu disedarkan di sisi kita adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memberikan kepada kita petunjuk jalan keluar kepada masalah. Mungkin inspirasi, mungkin teladan, panduan, dan juga kita memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kadang-kadang menepuk bahu kita, menenangkan kita pada hari-hari yang kita lalui itu. Ada serba-serbi yang tak kena. Kita harap sirah nabawiyah tu menjadi tempat untuk kita kembali. Itulah tanda kita benar-benar cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka topik kita pada malam ini menyambung daripada sesi yang lepas. Kita akan masuk kepada kisah yang selanjutnya tentang perjalanan anak kecil yang baru saja lahir, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lahir ke dunia dengan segala harapan dan jangkaan, sesuatu yang Nabi sendiri belum tahu, kan? Sebagai seorang anak kecil, manalah Nabi nak tahu lagi apa sebenarnya akan berlaku nanti. Dalam masa yang sama, masyarakat sendiri, maksud saya masyarakat masyarakat Mekah Al-Mukarramah sendiri pun, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi, makcik pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah tahu apakah yang akan jadi kepada anak kecil ini. Dan ini satu lagi perjalanan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya, keluar daripada Mekah. Dan arah yang dituju adalah satu perkampungan yang terletak di pinggir kota Taif. Kan? Taif ni dia tidaklah kota sangat, mungkin pekan lah lebih sesuai. Dan di pekan Taif itu sendiri ada beberapa kampung-kampung kecil, yang salah satu daripada kampung itu dinamakan sebagai Banu Sa'ad. Kan? Satu keluarga, namanya keluarga keturunan Sa'ad, di mana mereka lah akan menjadi keluarga pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meraih segala pengalaman, um, apa uh, segala asam garam kanak-kanak itu. Nabi akan ceritanya banyak di sini. Kita tidak ada banyak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aminah binti Wahab, tapi cerita kita akan mula dikayakan dengan pengalaman bersama dengan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah As-Sa'diyah, kan, berasal daripada keluarga Banu Sa'ad lah, kan. Dan InsyaAllah hari ini kita nak fokus di situ dan petik pelajaran yang sesuai, insyaAllah, yang akan, saya yakin kita akan jumpalah pelajaran-pelajaran yang praktikal untuk kita. Bermula dengan apa yang diceritakan sendiri oleh Halimah As-Sa'diyah. Ikut Imam Al-Baihaqi memetik riwayat ini, dan kebanyakan daripada apa yang kita sentuh hari ini adalah daripada riwayat yang sama lah. Dan ini menceritakan bagaimana perjalanan wanita-wanita daripada Banu Sa'ad. Kampung tersebut terletak di Taif, dan mereka ada satu budaya pada zaman itu, iaitu salah satu daripada sumber rezeki bagi orang-orang luar bandar ni adalah dia akan cari anak-anak orang bandar, kan, untuk disusukan dan untuk dibesarkan di kampung, kan. Ini bukan zaman kita di mana ada vaksin, ada ada uh, kesedaran dan juga mungkin fasiliti yang baik untuk memelihara uh, kualiti kehidupan, kebersihan dan sebagainya. Sebab jangan bayangkan saliran di Kota Mekah macam saliran di rumah kita pada hari ini. Jangan bayangkan akses kepada air itu sebagaimana akses kepada air di rumah kita sekarang. Kota Mekah ni terkenal dengan kota yang penuh dengan wabak. Okay? Wabak itu maksudnya macam kita hari inilah, kan? Sekejap je semua batuk ke, yang berpunca daripada mungkin udara yang kita hirup setiap hari, kan? Mungkin daripada makanan-makanan yang tercemar,
Bayangkan Mekah yang sangat terdedah kepada segala masalah tu dengan dalam keadaan anak-anak muda, bayi-bayi yang lahir. Mana ada program vaccination, okay? Sebahagian data yang saya pernah jumpa, lebih kurang, kalau dinisbahkan, seingat saya lah data tu menyebutkan daripada 10 anak-anak yang lahir, 5 akan meninggal dunia sebelum sempat dia mencapai umur remaja. Maksudnya mereka tu meninggal dunia pada waktu kecil lah. Waktu yang sangat fragile, yang sangat rapuh untuk anak-anak kita kan. Ialah dengan demamnya, ialah setakat demam pun sudah menakutkan. Apatah lagi tak ada ubat yang betul-betul berkualiti lah pada zaman itu untuk mengobati demam. Mana ada paracetamol, mana ada apa sajalah ubat batuk ke, memang tidak ada. Maka kadang-kadang sakit-sakit yang kecil itu akan membuatkan anak ni tak boleh nak survive, kan? Apatah lagi penyakit-penyakit yang lebih teruk daripada itu, kan? Maka mereka akan membesar di kampung. Supaya faham budaya ini dulu, mereka akan membesar di kampung jauh daripada kota Mekah, dan tempat yang paling dekat, kampung yang paling dekat dengan Mekah adalah Taif. Kan? Memang kalau ikutkan gambaran kota Taif pada hari ini pun dia masih kehijauan, berbukit bukau, kawasan yang altitudenya lebih tinggi. Kan? Mana-mana kawasan yang altitude lebih tinggi, kualiti udaranya, kualiti kehidupan dan kadar jangkitan kuman, virus akan menjadi lebih rendah daripada altitude yang sebagaimana Mekah lah. Sebab Mekah ni memang betul-betul dia di tengah-tengah lembah, kan. Dan pun ada isu jugalah. Sebab tu Mekah selalu kalau ada hujan jadi akan banjir dulu. Sebab dia tempat laluan air. Kan? Maka sekadar memberikan gambaran awal apa yang berlaku ketika itu dan kenapa um, Ibunda Aminah binti Wahab pun akan memberikan Nabi SAW kepada ibu-ibu sesuai. Selain daripada faktor sumber rezeki lah kepada orang-orang kampung. Dan Halimatus Sa'diyah adalah salah seorang daripada wanita-wanita daripada Banu Sa'ad yang datang ke Mekah, kan, untuk mencari roda'a, anak-anak susuan. Okay. Dan ketika itu dinamakan tahun yang Halimah keluar daripada rumah mencari anak susuan ini adalah Sanatin Syahba, tahun yang penuh dengan kepayahan. Kan? Kena faham juga walaupun kampung menawarkan kualiti kehidupan, kampung juga ada kepayahan yang tersendiri, iaitu dia bukan pusat ekonomi. Kan? Sama lah hari ini kan kenapa ramai orang pindah duduk bandar, duduk pusat bandar, duduk Lembah Kelang ni. Sebab di sinilah aktiviti ekonomi itu berlaku. Kan? Dan kita boleh faham lah beza harga nasi lemak dekat kampung dengan harga nasi lemak dekat tengah bandar kan. Kenapa dia berbeza? Sebab aktiviti ekonomi banyak berlaku dekat bandar. Kan? Maka kerana demand tu pun banyak, maka orang meniaga nasi lemak ni dia lebih dapat keuntungan kalau meniaga tengah bandar, kan. Duduk tengah kampung dah lah tak boleh jual mahal sangat. Dalam masa yang sama demand pun tak berapa nak ada sangat sebab masing-masing pun dah masuk siap kat rumah, kan. Kita, ketika itulah kita faham keadaan ini menyebabkan Halimah agak berdilema sebab dia tahu dia tak boleh nak offer apa sangat kerana tahun itu pun tahun yang sangat susah, dan dia nak menawarkan khidmat dia kepada seorang anak kecil yang akan diambil daripada Mekah. Dan diriwayatkan ketika itu Halimatus Sa'diyah, dia ada seorang anak kecil. Ini pun boleh disyarahkan lagi. Bila mereka nak berniaga, bayangkan payahnya berniaga ataupun mencari rezeki dengan cara ni, kerana dia nak cari anak susuan. Dia hanya boleh dapat anak susuan kalau dia sendiri ada anak yang dia sedang susukan. Faham kan kenapa? So macam mana dia nak ada susu, kan? Macam manakah si ibu nak ada susu kalau dia tak ada zuriat? Maka dia kena ada zuriat. Maka bila mereka cari anak susuan, mereka akan bawa anak kecil. Wa ma'i sabi. Dia membawa bersama dengan dia anak susuan dia, maksudnya anak dia sendiri yang kecil yang sedang disusukan, bersama dengan ayah dan suami dia sekali lah, kan. Dia katakan nama suaminya adalah Al-Harith, dan mereka bersama-sama naik seekor unta pergi ke Mekah untuk buktikan kepada orang Mekah kami ada zuriat ni, kami susukan anak, kan. Tapi lihat apa yang Halimatus Sa'diyah sebut, kan. Ma najidu fi thadi ma yughnihi. Susu Halimatus Sa'diyah tu tak berapa nak ada pun, dengan maksudnya dengan tahun yang penuh dengan kepayahan, panas, kering. Kita boleh faham macam mana benda itu akan memberi kesan kepada kualiti susu yang dihasilkan lah, kan. Sehingga dia sendiri pun tak boleh nak menyusukan anak dia sangat, tak apa nak ada sangat. Tapi apa dia boleh buat? Itu saja pilihan yang ada, kan. Bahkan sebenarnya Halimah juga menceritakan suami aku sendiri pun tak ada benda yang dia nak makan sangat.
Sangat miskin keluarga ni, kan? Walakinna kunna narjul ghaitha wal faraj. Tidak ada yang kami harapkan untuk datang ke Mekah ni kecuali kami harap adanya bantuan dan juga jalan keluar kepada masalah mereka, kan? Dan akhirnya mereka tiba di Mekah dan mulalah pencarian itu untuk mencari mana-mana anak kecil untuk disusukan dibawa ke Mekah dengan peluang untuk dapat pulangan upah dan sebagainya. Tapi yang berlaku ketika itu, Halimah menyaksikan bagaimana setiap anak kecil di Mekah, kita boleh bayangkan suasananya adalah ibu-ibu di Mekah ni, dia dah standby, dah dekat rumah masing-masing, tunjukkan baby kan tu, cari ibu susuan. Inilah kita bila nak cari pengasuh pun, kita memang nak cari pengasuh yang terbaik lah kan. Maka kita boleh bayangkan masing-masing sedang mencari siapakah ibu yang terbaik itu untuk menyusukan anak mereka dan membesarkan anak mereka. Dan Halimah menyaksikan setiap wanita yang datang, apabila urida alaiha, ditunjukkan kepada dia Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak, kan? Sebab mereka melihat, kita boleh bayangkan barangkali ada ibu Nabi di situ dan di sisinya hanyalah ada Umi Aiman, pembantu Aminah binti Wahab, dan tak ada suami, kan? Dia boleh membayangkan bagaimana suasana itu. Dia tidak menyenangkan untuk ibu-ibu susuan ni bila tengok, kan? Sebab dia tahu siapa nak bayar ni, kan? Siapa nak bayar kalau suami tak ada? Sebab Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan wafat sebelum kelahiran Nabi. Okay? Dan sekarang ayah Nabi tak ada, budak ni budak yatim. Innahu yatimun tarakna. Dia ni budak yatim, maka kami tinggalkan dia. Kan? Maka ini pun satu sudut yang sangat apa? Sangat uh, personal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi hanyalah seorang anak kecil yang masih menyusu, kan. Masih baby lah. Barangkali belum toddler lagi, kan. Masih baby lagi. Baru nak masuk ke umur toddler mungkin 2 tahun. Nabi masih belum faham apa yang berlaku, tapi kita tahu yang Aminah akan terkesan, kan? Aminah binti Wahab akan sangat terkesan. Family Nabi yang sedikit itu yang ada dalam rumah tu pasti akan terkesan dengan apa yang terjadi kerana Nabi itu dibiarkan, ditinggalkan, kan? Bukan kerana Aminah tak nak besarkan Nabi, tapi boleh bayangkan risiko kalau Nabi membesar di Mekah. Risiko untuk Nabi SAW membesar di Mekah, main dekat lorong-lorong yang penuh dengan denggi ke, apa nama ni, kuman ke, bakteria ke, virus ke. Boleh bayangkan apa akan jadi pada anak kecil ini. Esok kalau dia membesar di Mekah, adakah dia mampu untuk survive? Kan? Dan ketika itulah, kan, dalam masa yang sama, Halimah Sa'adiyah ini menyaksikan bahawa dia sendiri pun tidak ada bayi lain yang yang akhirnya dia dapat. Kerana dalam masa yang sama, dia sendiri pun tak ada benda nak offer, ya. Di sudut pandang ibu-ibu yang gendong anak di Mekah ni, tengok Halimah, yalah, dengan kurus keringnya, dengan haiwan tunggangannya pun tak berupa, tak sihat sangat, ya. Maka Halimah sendiri pun barangkali tidak diingini oleh ibu-ibu bayi di Mekah, kan. Dan ketika itulah kedua-dua ni bersatu, kan. Sehingga Halimah sebut, wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa laysa ma'i radhi'. Aku tak mau pulang ke Taif, ke rumah, dan orang akan tengok kita pulang tanpa seorang anak susuan pun. Sebab ini saja yang kita ada, ini saja harapan yang kita ada, kan? Maka kerana ada yatim tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disisihkan, lalu mereka sama-sama kembali kepada anak yatim itu dan nak ambil, kan? Halimah nekat untuk ambil juga anak itu, kan? Um, dan suami Halimah memberikan galakan kepada Halimah, ya. Ali la aliki an taf'ali fa'asa an yaj'alallahu lana fihi barakah. Ini perkataan yang kita nak bawa ke depan, kan? Sebab yang ada di fikiran Halimah dan suaminya, walaupun bercampur antara hal yang sangat manusiawi, semacam nanti kita nak bawa pulang apa, nanti tak ada rezeki, nanti orang cakap apa, um, apa lagi yang kita ada ini saja, kan? Kalau bayar sikit pun bayar sikit lah, kan? Kita boleh bayangkan dialog-dialog yang mungkin terpacul di lidah kedua-duanya. Tapi perkataan yang ditangkap dalam riwayat ini adalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui anak yatim yang ditinggalkan ini barakah. Sebab kita tak boleh harapkan upah yang tinggi, ya, sebab ayah dia tak ada, kan? Kita mungkin tak boleh harapkan selain daripada itu, melainkan barakah. Anak-anak yatim selalu disisihkan. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, ada dua golongan yang sangat fragile, ada dua golongan yang sangat rapuh di sisi masyarakat Arab. Yang pertama adalah yatim, anak-anak yatim. Yang kedua adalah an-nisa,
iaitu perempuan. Ini adalah dua watak yang sangat fragile, yang sangat rapuh dalam fabrik masyarakat jahiliah. Kerana mereka selalu disisihkan. Mereka dianggap golongan kelas bawah. Kan? Bayangkan menjadi anak yatim terus automatik tersisih. Kan? Itu yang terjadi kepada Nabi SAW. Dan Halimah terus pilih Nabi bersama dengan suaminya dengan satu saja harapan, barakah. Barakah itu apa? Kan? Barakah itu apa? Barakah kalau selalu diterjemahkan dalam kamus, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kan? Kalau kita boleh berikan satu gambaran, kan? Kita masing-masing ada je kebaikan dalam hidup kita ni. Kan? Tapi kebaikan yang memberikan keberkatan adalah kebaikan yang tidak berhenti untuk memberikan keuntungan kepada kita. Kan? Kita, ialah kita barangkali masing-masing ada je, kan? Ada je gaji tu. Tapi ada orang Allah Ta'ala limpahkan barakah gajinya itu sehingga dia tak rasa yang gajinya itu habis, kan? Ada orang duitnya banyak, kan? Tapi banyak-banyak itu tapi akhirnya habis. Dia rasa yang hujung bulan, setiap hujung bulan habis je duit. Maka dia akan sentiasa dalam keadaan yang kegelisahan tu sentiasa berulang, terutama di hujung bulan kerana duit dia habis. Walaupun sebenarnya duitnya dah sangat banyak, kan? Tapi ada orang yang mungkin pendapatannya sederhana saja, tapi setiap hujung bulan dia tidak merasakan kegelisahan kerana wang yang dia ada tu sentiasa ada, kan? Sentiasa tak berkurang. Dan barakah ini adalah sesuatu yang magical, kalau saya nak pilih perkataan tu. Dia magical kerana ia adalah perasaan, walaupun ada matematiknya juga, tapi ia adalah perasaan kita dalam kita menikmati apa saja kebaikan yang sampai dalam kehidupan kita, kan? Sebab tu kita boleh lihat dua orang berbeza, kan? Ada orang dia berikan satu nasib hidup yang sangat sederhana tapi dia bahagia. Ada orang yang diberikan nasib kehidupan yang sangat mewah, sangat lavish, tapi rupanya dia tidak menikmati pun kehidupan tersebut. Manakala perkataannya adalah barakah kerana tidak ada keberkatan, kan? Semua orang ada 24 jam, 24 jam dalam masa satu hari, tapi ada orang cakap masa tak cukup, ada orang cakap masa cukup, kan? Semua orang dilimpahkan anak, ada orang happy dengan anak dia, ada orang tak happy dengan anak dia, kan? Maka barakah adalah keberkatan, kebaikan yang berpanjangan, kan? Yang bertambah-tambah daripada satu sumber yang mungkin orang yang pendapat. Sebagaimana ibu-ibu susuan lain, masing-masing kan ada anak masing-masing. Masing-masing ada anak susuan. Tapi apa bezanya, apa specialnya anak yang namanya Muhammad ibn Abdullah? Muhammad ibn Abdullah anak kecil ini akan berikan kepada ibu susuannya barakah, kan? Dan yang diberikan itu adalah serta-merta. Maka dia bukan tunggu 2-3 hari. Pada ketika Nabi SAW diambil oleh Halimah, perkara pertama yang disebut dalam riwayat ini adalah bagaimana faqbala alaihi thadiyai lima syaa min labanin. Halimah rasa yang susunya menjadi penuh, kan? Dia rasa yang selama ni kekeringan, ke kekurangan, kelemahan yang dia rasa untuk dia menyusukan anak dia sendiri pun sekarang dia rasa sudah penuh, kan? Maka ketika itulah dia mula menyusukan Nabi SAW. Maka Nabi menyusu sehingga Nabi kenyang, kan? Hatta rawiya wa syariba akhuhu. Bahkan anak Halimah sendiri yang bersama dengan dia pun minum susu Halimah sampailah dia pun kenyang, kan? Maka ini satu yang menakjubkan. Bukan saja apa susu Halimah yang cukup dan uh, berkat, yang berlaku juga adalah unta tunggangan yang ditunggang oleh Halimah dan juga suami dia pun bila disusukan, bila dia perah susunya, mengeluarkan susu yang banyak. Sedangkan sebelum itu mereka ketika on the way daripada Taif ke Mekah, mereka diriwayatkan menunggang haiwan yang macam tak cukup zat, kan? Boleh bayangkan lembu-lembu yang kurus, apa yang kurus kering, kan? Itu adalah bayangan kepada unta yang ditunggang oleh Halimah, kan? Bagai tidak cukup zat, bagai tak mampu untuk menanggung beban Halimah, suami dan anak kecil tersebut. Dan bila Nabi SAW dinaikkan atas unta tersebut tiba-tiba menjadi kuat dan gagah perjalanannya untuk pulang semula ke Banu Sa'ad ataupun ke Taif, kan? Dan ini yang disebut oleh suami Halimah, ya Halimah, wallahi inni la araki qad akhadti mubarakatan nasmatan mubarakatan. ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. Kan? Hei Halimah, aku rasa engkau sudah ambil satu orang yang penuh keberkatan pada dirinya. Kan? Bahkan pada malam kita tidur ni, sebab mereka akan bermalam
pada satu malam di Mekah barangkali sebelum mereka pulang ke rumah, mereka sudah menikmati keberkatan itu di malam tersebut, kan? Bahkan Allah Ta'ala tidak berhenti untuk memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan melalui anak kecil ini. Okay? Sesuatu yang magical, kan? Tapi kita tahu ini adalah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli sirah ataupun penulis sirah akan menamakan ia sebagai irhasat, perkara-perkara yang ajaib berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi jadi Nabi. Selepas Nabi jadi Nabi, ia akan dinamakan mukjizat. Kan? Sebelum Nabi jadi Nabi, dia akan dinamakan sebagai irhasat, iaitu keajaiban yang berlaku sebelum Nabi jadi Nabi. Kan? Cuma untuk irhasat, dia tidak ada kegunaan khusus untuk melemahkan musuh. Sebab mukjizat tujuan ia wujud adalah untuk melemahkan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi irhasan dia adalah perkara pengalaman yang khas diberikan kepada orang-orang yang sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi jadi nabi. Antaranya adalah apa yang dilalui oleh Halimah Sa'diyah dalam cerita ni. Okey. Apa lagi yang berlaku? Pulang ke Banu Sa'ad, kita perlu jimatkan masa dengan apa yang kita ada ni. Sebab saya malam ni minta maaf, saya perlu on time sikit. Saya tak dapat nak lebih daripada masa yang kita ada. Saya ada urusan lain pula malam ni. Um, Apa yang berlaku bila pulang daripada Banu Sa'ad? Segala yang ada di rumah itu, haiwan-haiwan ternakan, sayur-sayuran yang ditanam, tumbuh-tumbuhan, semuanya menjadi sehat, menjadi segar bugar. Dan setiap kambing yang selama ini dilihat kurus dan dah tak boleh nak disusukan lagi, kan, fanahlubu ma syi'na wa ma hawalaina aw hawlana, semuanya kami boleh perah susunya dan kami ambil manfaat daripada apa yang ada dalam di rumah kami. Dan dikatakan dalam riwayat ini pun, riwayat ini panjang, tapi kalau saya boleh ringkaskan juga, setiap lorong yang dilalui oleh Halimah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapat barakah tersebut. Kan? Sampai tahap itu. Kan? Inilah cara Allah Ta'ala melimpahkan barakah kepada keluarga Halimah, yang apabila ketika memilih untuk mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak ada niat yang lain kecuali untuk mengharapkan kebaikan daripada anak kecil itu. Maka dalam hidup kita ni, dia begitulah ya. Kita tak boleh juga menjadikan cerita ni sebagai satu landasan untuk kita create satu teori. Kita ni memang bila buat benda, kita kena niat macam Halimah niat, nanti kita dapat macam Halimah dapat. Ini satu disclaimer, satu penafian. Walaupun ya, barakah adalah barakah, tapi dia bukanlah equationnya. Kalau kita ikhlas buat sesuatu dan kita benar-benar tulus kerana Allah Ta'ala, tidak ada niat lain, bukanlah bermakna kita akan dapat apa yang Halimah dapat. Itu bukan equation, bukan formula yang ditentukan dalam agama kita. Okay? Jangan harap benda tu. Sebab nanti risau ni kan, masing-masing lepas ni pergi kerja tak nak minta gaji ke, tolong orang pun tak fikir apa, yang penting tolong, buat apa saja kerja pun buat je, tak kisah ada upah ke tidak ke. Padahal sebenarnya hidup kita ni banyak berkaitan dengan matematik, kan. Maksudnya kalau kita nak sara kehidupan keluarga kita, kira-kira bulan-bulan tu kena bayar bil listrik, kena bayar bil itu ini, kena bayar takaful, kena bayar sekolah, kita perlukan misalnya 5,000 sebulan. Ini main matematik sikit. 5,000 sebulan kena ada untuk sara seluruh keluarga kita. Okay? Maka secara matematiknya, bila kita bekerja, kita perlu ada paling basic 5,000. Kan? Maka bila bekerja, kena berfikir secara matematik, kan, untuk pilih kerja yang kita nak pilih tu. Dalam masa yang sama, kita nak ikhlas lah bekerja. Dan ikhlas bukan maksud tak ada upah. Supaya tak salah faham. Kan? Ikhlas itu adalah kita niatkan siap-siap kita bekerja kerana Allah Ta'ala, cari nafkah, sara anak, isteri kita. Dalam masa yang sama, segala wang yang kita dapat, kita harap daripada sumber yang halal. Kan? Dan kita tidak akan culas dari sudut bekerja, kan. Kita kena benar-benar patuh dengan peraturan-peraturan, masuk on time, balik pun on time. Itu adalah maksud ikhlas, kan. Dan takut kalau orang salah faham cerita Halimatus Sa'diyah dengan lepas ni, tak kisahlah, kan, kerja tu kerja lah, gaji tak ada ke tidak tak apa, jangan risau, aku harapkan barakah saja daripada kerja ni. Itu adalah salah faham kepada cerita ni. Kan. Itu adalah salah faham kepada cerita Halimatus Sa'diyah. Kerana dalam kes tersebut, dia dah mula tak patuh kepada sunatullah lah. Sunatullahnya adalah kena cari rezeki, kan, secara matematik. Tapi dari segi internal, dari segi dalaman, dari segi apa yang kita pupuk dalam hati kita, memanglah apa yang Halimah sebut. Kan? Apa yang kita bina dari segi spiritual diri kita ni, memang apa yang Halimah sebut, itu kita perlu ambil.
kan? Memang perlu kita ambil. Setelah kita usaha dan sebagainya, kalau inilah rezeki yang kita ada, kita harap ada barakah, kan? Sebab formula tu salah. Formula bahawa kita ni ala kadar saja, yang penting barakah, dia salah dari segi matematik. Sunnatullah dalam menguruskan kehidupan. Kan kita kena cari rezeki yang elok, kan? Kita kena didik anak yang elok, bukan semata-mata doa dan harapkan barakah saja. Kita kena usaha elok lah. Okay? Harap tak salah faham. Ini kes yang khas untuk Halimatus Sa'diyah. Kerana itulah yang paling baik Halimah boleh buat pun. Apa pilihan yang dia ada kan? Mana ada pilihan lain? Ini sudah yang terbaik dilakukan oleh Halimah. Kan? Dapatlah seorang budak yang merupakan anak yatim. Dan kita boleh bayangkan bayarannya pun bayaran yang rendah lah. Kerana hanya ibu dia saja yang ada kan. Untuk memberikan upah kepada Halimah. Ketika itulah, ketika selesai bertawakal dan sebagainya, masa itulah Halimah mengharapkan agar Allah Ta'ala berikan barakah melalui anak kecil ni. Okay, maka dalam hidup ni, berdua kita kena adil kan. Sunnatullah kehidupan kita yang memerlukan sumber rezeki, iaitu adalah matematiknya. Tapi dalam masa yang sama, dari segi keikhlasan, dari segi niat kita buat sesuatu, kita pun kena luruskan supaya kita fokus kepada keredaan Allah Ta'ala, bukan kepada nilai-nilai materialistik. Itu dua sudut yang kita perlu satukan dalam diri kita. Okay. Kembali kepada slide kita. Setelah Halimah menikmati, dikatakan hatta balagha sanatain. Setelah 2 tahun, bayangkan 2 tahun di Banu Sa'ad. Dan kita boleh meneka yang mungkin akan ada regular trip. Halimah akan berulang-alik antara Mekah dengan Taif. Sebab tak jauh sangat pun. Ya, barangkali dalam 2-3 hari perjalanan. Kan? Barangkali Halimah biasa saja ulang-alik antara Mekah dengan Taif. Ulang-alik untuk bertemukan Nabi dengan Ibunda Aminah binti Wahab. Tapi hanya selepas 2 tahun. Kan? Sebab uh, antara kebiasaan menyusukan anak itu adalah haulaini kamilain kan, yang disebut dalam Al-Quran, 2 tahun, 2 haul. Okay? Maka selepas 2 tahun, fakana yashibbu syababan, okay? La tashibbuhu al-ghilman. Maksudnya adalah anak Nabi SAW ni, dia membesar menjadi seorang yang tak sama dengan anak-anak lain. Dia macam cepat membesar lah, kalau kita boleh bayangkan, kan? Dan ketika itu, dia perlu dipulangkan semula kepada ibunya, kan? Tapi Halimah masih belum puas menikmati barakah daripada anak kecil ini dengan segala kebaikannya. Okay? Um, dan uh, ketika nak pulang kepada ibunda Aminah, Halimah sebut kepada Aminah, "Da'ina narji'u bibnina hadhihi as-sanati al-ukhra." Okay? "Fa inna nakhsha 'alaihi waba' Makkah." Boleh tak kami uh, kembali bawa anak ni ke rumah kami lah, ke Taif, setahun lagi, kan? Bagi kepada kami setahun lagi, maksudnya nanti 3 tahun lah. Sebab kami risau lah nanti Mekah ni ada wabak semua, yang takut kena pada dia, kan? Fa wallahi ma zinna biha hatta qalat. Ulang kali mereka merayu kepada Aminah binti Wahab, bagilah setahun lagi, bagilah setahun lagi, bagilah setahun lagi, sampailah akhirnya Aminah sebut na'am, barulah kami stop. Kerana kita boleh bayangkan, ya, bukan semata-mata kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kerana yalah, cintanya sudah betul-betul mendalam kepada Nabi. Dia sudah seperti anak sendiri. Selain kerana dia mengubah keseluruhan hidup Halimah, kan? Dia tak pernah melihat itu depan mata selama ini barangkali, kan? Dan kehadiran Nabi memang mengubah segala-galanya di batin Halimatus Sa'diyah. Dan bila nak dipulangkan setelah 2 tahun, dia tak nak pulangkan. Kan? Bukan kerana selfish, tapi kerana dia nak berikan khidmat lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Dan manalah Halimah tahu anak kecil itu akan jadi Nabi. Kan? Kemudian berlakulah apa yang akan berlaku. Tapi cerita itu kita sentuh lepas ni. Kita perlu ulas sedikit tentang kampung. Sebab Taif ini adalah gambar real Taif. Ini mungkin perjalanan ke Taif lah. Siapa yang pernah sampai ke Taif, dia tanah datar juga, tapi altitude yang tinggi. Macam Cameron Highland kot lebih kurang, kan? Dan ini adalah gambaran perjalanan ke Taif. Kita akan lalu Denai, akan lalu lembah Wadi yang dikelilingi oleh gunung Ganang. Dan di kawasan kampung hijau, ya, bermacam-macam aktiviti pertanian, perladangan yang ada di Taif. Dan Nabi akan membesar di sana. Ya, dan memang dicatatkan Nabi SAW bila membesar di Taif, Nabi membesar sebagai seorang budak yang banyak bermain. Kan? Ini disentuh oleh beberapa penulis juga yang merakamkan waktu kecil Nabi. Sebab dia akan reflect kepada bagaimana hari ini kita
anak-anak kita mendapat pengalaman zaman kanak-kanak mereka juga. Sebab Nabi SAW dia 40 tahun lagi Nabi akan jadi Nabi. Tapi apa yang akan terjadi pada 40 tahun kemudian sangat ditentukan oleh pengalaman pada barangkali 5-6 tahun pertama. 5-6 tahun pertama kanak-kanak ni akan menentukan banyak kebaikan-kebaikan pada 40 tahun akan datang. Kan? Hari ini kita yang dewasa ni, mungkin kebanyakan di sini adalah orang dewasa. Kita yang dewasa hari ini sebenarnya adalah produk kepada waktu kanak-kanak kita. Kan? Sebab tu kanak-kanak itulah akal kita ni macam sponge dan kita menyerap segala pengalaman, pengetahuan, segala konflik yang kita saksikan, yang kita jumpa sepanjang kehidupan kanak-kanak itu akan um, tetap kekal dalam diri kita. Kan? Sebahagiannya akan menjadi satu personality, sebahagiannya akan mencipta satu karakter, kan? Dan sebagainya juga boleh jadi satu trauma juga, kan? Sebab tu orang sebut tentang trauma kanak-kanak, kan, kerana waktu kanak-kanak tu ada kejadian-kejadian yang menyebabkan dia itu dizalimi ataupun di abused, dilakukan secara yang kasar lah oleh orang-orang di keliling dia, maka dia meninggalkan kesan trauma. Betul, waktu kanak-kanak ni penting. Dan Nabi SAW akan menikmati waktu kecil itu di kampung. Kan? Secara umumnya lah, kalau kita nak laju-laju sikit cerita tentang kampung ni, dia adalah sangat berbeza orang yang membesar di kampung dengan orang yang membesar di bandar. Dan saya secara personalnya adalah budak kampung. Sebab saya memang besar lama di Parit Baru, Sabah Benam. Kalau siapa yang tahu Parit Baru tu apa, kira ajaib lah. Sebab saya tak tahu siapa yang lagi yang duduk sekampung dengan saya waktu kecil dulu. Ia adalah tempat paling hujung, paling ulu dekat Selangor ni, betul-betul sepadan dengan Perak. Itulah tempat saya membesar dari kecil. Kecil lagi saya membesar di Kuala Kubu Baru, kan? Sampai sekarang ni masih kampung. Sampai sekarang lagi tempat-tempat yang saya membesar ni masih lagi kampung. Bahkan mungkin kita sendiri rasa ganjil, peliknya tempat aku besar ni kan tak berubah langsung. Okay? Dan memang kesan langsung duduk di kampung. Anak-anak yang membesar tengok ayam berlari, kan? Tengok lembu disusukan, kan? Tengok macam mana haiwan lahir, kemudian dia berlari, kemudian haiwan tu mati, kemudian haiwan tu disembelih, kemudian haiwan tu akan dimakan selepas dimasak, kan? Bila melihat alam tiap hari, nampak matahari naik, nampak matahari turun, nampak bulan naik, kehidupan yang sangat dekat dengan alam ni akan mencipta nilai spiritual yang sangat tinggi. Kan? Dia sangat bagus dalam mencipta nilai keagamaan. Sebab beragama ni, kita perlu percaya pada perkara gaib. Antara basic dalam beragama adalah kena ada kepercayaan bahawa ada ghaibiat, ada perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan akal kita untuk memahaminya. Kan? Itulah ghaibiat, itulah sam'iyat. Kita percaya semata-mata kerana Allah sebut. Kan? Tapi itu susah untuk berlaku kalau anak-anak ni tak tahu yang ada benda yang pelik. Yelah, bila kita duduk kat tengah bandar, kan, ya, malam-malam tidur tengok shading rumah, kan, nampak lampu tu tekan switch hidup, tutup switch mati, kan. Lepas tu pagi-pagi start kereta, lepas tu keluar, duduk dalam kereta, buka, tekan button, keluar aircon, sampai ke office, ayah pergi office, anak-anak pun pergi sekolah, sekolah pun dalam bangunan. Bila kurang bergaul dengan alam, kita tidak berkenalan dengan dunia yang begitu kompleks dan dunia yang menghimpunkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni. Bila dia tidak bergaul, kita akan hilang satu sumber besar untuk cipta akidah kita. Kan? Sebab tu mereka yang berduduk kat bandar ni, akidahnya lebih rendah kot dengan suka hati saya buat equation. Tapi itulah keberangkalian yang saya fikirkan. Sebab bila kita tak pernah melihat kuasa Allah Ta'ala dan kita banyak melihat kuasa manusia, kan, lama-lama kita mula terlupa yang Allah Ta'ala ada dalam menentukan nasib hidup kita. Kan? Sebab duduk di tengah bandar ni kita tak nampak sangat bagaimana alam Allah Ta'ala itu berfungsi. Bila tengok langit pun tak nampak cahaya bulan, cahaya bintang, tak nampak planets yang ada dekat atas sana, berbilion, bertrilion planet ada dekat atas sana kerana ada pencemaran cahaya. Maka dia menyebabkan kita kurang mengetahui ghaibiat. Kita kurang tahu yang ada banyak benda gaib yang kita tak tahu. Kan? Maka dia menyebabkan kita agak simplistik dalam memahami apakah Allah Ta'ala menilai amalan aku. Apakah Allah Ta'ala menyaksikan aku. Kan? Hanya orang-orang yang banyak bergaul dengan alam akan lebih terdedah kepada nilai-nilai tersebut. Maka anak-anak yang besar di kampung ni, nilai spiritualnya akan lebih baik berbanding anak-anak bandar. Kan? Apatah lagi dari sudut lain, bukan semata-mata spiritual, bila duduk di tengah bandar ni kita kurang bergaul dengan manusia. Di kelas pun sibuk belajar menghadap teacher berbanding betul-betul ada real interaksi antara manusia, kan.
kan? Duduk tengah kampung dengan tak ada sekolahnya, dengan tidak ada silibusnya, tapi sebenarnya dia sedang bersekolah dengan manusia, dengan alam, kan? Pagi-pagi main, kan? Pergi masuk masuk hutan, kejar ayam kampung. Lepas tu boring-boring pergi petik uh, buah kelapa ke apa, duk main baling-baling, duk tangkap, duk sauk dekat parit tangkap ikan. Dan sepanjang pengalaman itu dia akan bergaul dengan manusia. Dia akan belajar bagaimana emosi manusia itu memberikan reaksi kepada tindakan dia. Dia akan berkonflik dengan manusia. Orang beginilah akan jadi manusia bila besar nanti. Kan? Sebab dia tahu yang dia sedang berhadapan dengan satu makhluk yang sangat kompleks. Tapi kalau anak-anak tidak ada peluang sangat bergaul dengan manusia, lebih banyak dengan gadget, lebih banyak dengan TV, ulang-ulang tengok benda-benda yang brain rot ni, akhirnya dia sendiri pun tidak memahami diri dia. Lepas tu bila kita tengok anak-anak zaman sekarang ni yang kadang-kadang emosi tu tak tak macam manusia, kan? Bila disergah tak terkejut, bila nampak benda pelik pun macam tak pelik, tak tunjukkan reaksi pelik. Bila sedih tak menangis, kan? Bila marah pun reaksinya macam reaksi yang sangat sangat tidak real, kan? Maka dia menunjukkan anak-anak tu sudah mati dia punya kemanusiawian dia, kan? Dia sudah tidak jadi manusia kerana dia selalu sangat berhadapan dengan gadget dan dia tak tahu macam mana nak salam orang, macam mana nak bergaul dengan orang. Sebab tu cerita Nabi di Taif ini dia bukan semata-mata satu fasa kehidupan, ia benar-benar akan mencipta kepribadian Nabi SAW. Dan tidak ada perancang yang lebih baik melainkan Allah Ta'ala sendiri. Kerana ini sebenarnya adalah satu rancangan Allah Ta'ala untuk berikan pengalaman pendidikan yang terbaik untuk Nabi SAW. Okay? Apa lagi? Inilah cerita yang kita akan jadi penutup kepada pengalaman ataupun fasa Nabi SAW membesar di Taif. Iaitu pada satu hari, Nabi SAW uh, melalui satu peristiwa, Nabi dibelah dadanya. Cuba tengok berapa kali Nabi dibelah dada dalam sepanjang hidup Nabi SAW. Sebab zaman tu mana ada open surgery, kan? Sebab tidak ada kemahiran dan kepakaran, dan yalah teknologi pun belum ada, bius pun belum ada lagi yang proper. Maka memang tak ada lah pembedahan ni. Untuk Nabi SAW, Nabi melalui pengalaman tersebut dua kali. Pertama dalam cerita ni pada waktu Nabi kecil, dan kedua adalah ketika Nabi SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, kan? Nabi akan melalui pengalaman kedua di belah dada. Akan ada satu perbezaan yang sangat simple, iaitu dalam peristiwa yang ini Nabi SAW bila dikeluarkan Nabi punya jantung, ataupun qalbun Nabi SAW, bila dikeluarkan itu ada tumpuk-tumpuk hitam yang dikeluarkan daripada jantung Nabi, lalu dibuang dan dibersihkan, dibasuh dengan air zam-zam, lalu diletakkan semula dalam dada Nabi SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, jantung Nabi itu, qalbun Nabi akan dikeluarkan, um, lalu dibersihkan saja. Tumpuk hitam itu sudah tidak ada. Tumpuk-tumpuk hitam yang telah dibuang pada waktu kecil ini sudah tidak ada lagi. Saya tak nak juga terlalu terperinci untuk tengok kompleksiti kenapa, yalah, hati ke jantung ke apa yang dikeluarkan itu. Tapi umumnya pengalaman ini dilalui oleh seorang anak kecil bernama Muhammad, kan? Nabi SAW baru saja berumur masuk 3 tahun, kan? Baru nak masuk 3 tahun, kan? Dan Nabi sudah melalui pengalaman ini. Tengok anak-anak kita umur 3 tahun, kan? Mungkin perkataan yang belum fasih lagi, mungkin nak bagi tahu dia nak kencing pun belum belum betul-betul apa, kemas lagi, kan. Maka itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ini. Sebab tu disebut oleh Halimah tadi, memang Nabi ni rilman, budak kecil, tapi Nabi ni macam syabab. Nabi ni macam remaja dari sudut kematangannya, dari sudut jati dirinya. Dan pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat, kan? Dikatakan rajulan, ada dua lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih, kan? Lalu Nabi dijatuhkan. Hmm. Kalau ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijatuhkan maksudnya apa? Ditolak lah supaya Nabi jatuh, kan? Oh, sekejap, saya rasa bateri saya nak habis ni. Sekejap. Sekejap. Mati tak dapat nak teruskan kelas kita. Okay. Okay, bismillah. Cuba kita bayang situasi tu, eh. Sebab kita kena tahu Nabi tak tahu siapa yang datang ni. Nabi tak tahu siapa dua orang ni.
kan? Dan kenapa dia buat begitu? Dan untuk seseorang menyerahkan diri dia untuk dibelah dada, dia bukan benda yang senang lah. Maka dua orang itu, iaitu dua malaikat ini, akan betul-betul paksa Nabi. Sebab Nabi takkan serah diri lah kan, sebab siapa ni? Dia macam nak bunuh Nabi SAW kan. Maka dua malaikat ni akan betul-betul himpap Nabi SAW, pegang tangan Nabi. Kita boleh bayangkan suasana ketika itu yang sangat menakutkan untuk Nabi sendiri, kan? Dan Nabi SAW akan dibelah dadanya dalam keadaan sedar. Ini bukan apa nama ni? Dia bukan full bius kan, bukan GA kan. Dia bukan dia tidur kan. Nabi tak melalui pengalaman itu secara tidak sedar. Nabi sedar dan Nabi saksikan apa yang berlaku. Boleh kan kita tengok jantung kita keluar sendiri kan. Itu yang disaksikan oleh Nabi SAW, kan. Dan bila diceritakan kepada Halimah apa yang berlaku, yang beritahu kepada Halimah tu Sa'diyah ini adalah anak-anak yang lain. Sebab Nabi masa itu tengah main dengan mereka. Nabi sedang bermain dengan anak-anak lain. Ya, lalu anak-anak lain ni bila nampak Nabi dilakukan begitu pula oleh dua orang dewasa yang entah siapa, kan? Maka anak-anak ni pun lari cari Halimah dan beritahu apa yang berlaku. Halimah pun lari cari Nabi SAW dan disaksikan bagaimana Nabi SAW duduk kemah. Nabi dengan mungkin kita boleh bayangkan Nabi sendiri sedang terkejut, kan? Bila kita melalui pengalaman yang sebesar itu, kita boleh bayangkan manakala kita akan freeze, kita akan terdiam, kita akan terbeku kan, kerana pengalaman yang sangat pelik itu, kan? Dan pengalaman ini Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Of course kita kena bias kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah mengukur segala kemungkinan, kan? Kalau berlaku kepada mana-mana anak kecil zaman sekarang, dia akan trauma sepanjang hayat dia, kan? Tapi Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala sudah mengukur segala-galanya. Alimun khabir, Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Maha halus segala-galanya. Maka semuanya dalam ukuran Allah Ta'ala. Pengalaman ini sangat bermakna untuk Nabi. Pengalaman ini tentu akan berikan kebaikan kepada Nabi SAW. Kan? Apa hikmahnya? Kan? Kan selalu saya fikir macam ni. Kenapa Allah Ta'ala susah-susah buat cerita ni untuk kita? Kenapa cerita yang susah ini perlu berlaku? Kenapa tak senangkan cerita ni? Kenapa tak senangkan pengalaman Nabi dibersihkan hati itu? Hanya secara spiritual saja. Orang sebut sekarang apa? Pembedahan pembedahan apa? Pembedahan batin kan. Kadang orang ni benda tu salah lah kan. Pembedahan batin. Tahu-tahu dah siap bedah dah kan. Tanpa buat apa? Buat surgery kan. Tapi yang berlaku kepada Nabi SAW adalah sebenar-benar pembedahan. Dan dua malaikat tadi bersusah-susah untuk baringkan Nabi SAW. Bayangkan Nabi meronta dan sebagainya. Kenapa susah-susah jadikan pengalaman ini? Kenapa tak buat senang-senang? Kan? Dan selalu saya tertanya benda tu dalam banyak cerita sirah. Saya tertanya-tanya, kenapa Allah tak mudahkan cerita ni? Kenapa cerita wahyu pertama begini? Kenapa cerita Nabi waktu kecil begini? Kenapa Nabi perlu lalu pengalaman ni? Kan? Sehinggalah akhirnya kita kembali kepada benda basic yang selalu kita ulang, tentang cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya Nabi adalah seorang manusia. Walau apa pun yang berlaku, Nabi SAW masih seorang manusia dan Nabi akan melalui pengalaman kenabian tu masih sebagai seorang manusia. Kan? Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita seorang manusia itu memerlukan proses tersebut. Ya, walaupun yes, Allah Ta'ala mampu melakukan apa saja secara magic. Allah mampu sejukkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala mampu untuk belah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam. Kan? Allah mampu menundukkan segala alam, jin, makhluk, haiwan untuk Daud, untuk Sulaiman, kan? Maka apalah sangat untuk berikan Nabi SAW secara magis. Tapi Allah pilih untuk tak berikan itu. Allah berikan pengalaman yang mendebarkan ini untuk Nabi SAW. Untuk Nabi dan juga untuk kita semua percaya bahawa Nabi memerlukan proses tersebut kerana Nabi juga adalah seorang manusia. Kan? Kita sendiri pun kalau kita nak melalui pengalaman yang berat, dia kena ada di intro dia kan. Dia tak boleh lah hari permainan perlawanan bola sepak sekarang tengah musim World Cup ni kan. Dia tak boleh lah masa World Cup tu baru dipanggil. Dia kena masuk training, kena ada friendly, kena ada latihan-latihan, kena ada apa, beberapa percubaan, barulah kita pergi lawan dekat World Cup betul-betul kan. Dia tak boleh tiba-tiba selama dia tak pernah main bola langsung, tiba-tiba dia masuk World Cup. Kan? Maka Nabi SAW untuk dapat pengalaman-pengalaman ghaib yang lebih mendebarkan selepas ini, Nabi diberikan pengalaman kecil dulu tentang perkara-perkara yang pelik ini. So Nabi SAW akan membesar sebagai seorang anak yang dia tahu ada benda yang ghaib di keliling dia yang dia tak tahu. Mungkin dia nampak mak dia, dia nampak pakcik dia. Mungkin Nabi SAW nampak rumah, nampak Mekah. Tapi ada perkara ghaib yang di luar daripada kemampuan panca indera untuk kita mengetahuinya. Kita hanya boleh bertemunya dengan
fitrah yang suci dan akidah yang tulus, baru kita tahu adanya Allah Ta'ala yang akan bimbing kita, akan bela kita, yang akan bantu kita, yang berhak untuk menurunkan apa saja takdir untuk kita. Kan? Maka inilah yang sedang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selepas itu Halimah serta-merta pulangkan Nabi. Kan? Dan Halimah sebutlah kepada Aminah kan. Ya. Mana dia? Ya. Ma raddakuma bihi ya dhi'run faqad kuntuma alaihi harisain. Kenapa duk pulangkan? Kan kamu nak sangat. La wallahi illa anna Allah qad adda anna wa qadayna alladhi alaina wa nakhsha al-ikhtilaf wal ihdath. Kami risau betul apa yang kami dah sebut sebelum ni. Kami nak sangat dia kan, sebab harisain, kamu nak sangat dia kan. Kenapa duk pulangkan balik? Hanya kerana kami rasa Allah Ta'ala dah tentukan ini akan berlaku dan cukuplah untuk kami, dan kami risau kalaulah Nabi itu menerima satu itlaf wal ihdath. Dia takut Nabi itu dirosakkan dan menerima itulah kan. Manakala Halimah sudah mula ada sangkaan-sangkaan tu, ini adalah perbuatan orang ke jin ke apa kan, maka Halimah risau apakah nanti akan berlaku benar-benar kerosakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat ini membawa juga beberapa kelihatan yang menunjukkan bagaimana ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat optimis. Sebab kita boleh tahu, memang ada satu hadis sahih yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Satu-satunya keajaiban waktu kelahiran Nabi adalah ada cahaya keluar daripada tempat kelahiran ketika Nabi lahir itu, yang menerangi kusur di Syam, yang menerangi istana di Syam, yang menuju ke arah Syam. Dan Halimah barangkali ada, Aminah binti Wahab, ibu Nabi, barangkali sudah ada pun perasaan-perasaan tu. Aminah binti Wahab barangkali sudah pun mengalami pengalaman-pengalaman yang pelik yang menunjukkan anaknya ni something kan. Betul Halimah bila Aminah binti Wahab, bila Halimah menyatakan kerisauan tu, Aminah binti Wahab terus sebut kepada Halimah, ya, kalla wallahi ma li syaitani alaihi min sabil. Syaitan tidak akan ganggu dia. Wallahi innahu lakainun libni hadha sya'nun. Anak aku ni memang ada sesuatu. Kan? Dan ialah sampai hujung je lah. Saya tak nak begitu detail sangat kerana riwayat ini dia bukanlah sekuat riwayat hadis, tapi ia diterima secara umum oleh para ahli siyar, ahli sirah, dan diriwayatkan daripada satu kitab ke kitab yang lain itu dengan berhati-hatilah supaya kita tidak berlebihan juga baca riwayat ini dan nak terima setiap perkataan tu secara bulat-bulat kan. Kita ambil apa yang perlu dan kita dapat memahami bahawa ketika itu sekarang Muhammad ibn Abdullah sudah pulang ke pangkuan ibunda dan kisah Halimah berakhir di situ. Halimah ni kalau ikut isyarat dalam kitab sirah menunjukkan barangkali dia sempat peluk Islam, Nabi sempat jumpa Halimah sekali dua kan. Yang confirm Nabi betul-betul ketika peristiwa pembukaan Taif. Nanti selepas pembukaan kota Mekah, Nabi akan pergi ke Taif pula kan. Di Taif itulah Nabi akan bertemu dengan seorang wanita yang klaim dia adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu sebenarnya adalah Syaimah. Ya, Syaimah ini adalah anak kepada Halimah, maksudnya saudara sesusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika lah ni dah 20 tahun 50 tahun kemudian kan. 50 tahun kemudian cerita ni. Ya, 50 hampir 60 tahun kemudian. Um, Tiba-tiba dalam pembukaan Taif, sahabat terkejut ada seorang perempuan tua yang tiba-tiba claim dia adalah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nabi hamparkan rida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimah duduk atas tu menghormati Halimah. Halimah pula Syaimah, anak kepada Halimah. Dan Syaimah bila ditanya apa buktinya engkau adalah orang itu, iaitu Syaimah. Dan Syaimah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masih ada parut kesan kau gigit aku dulu masa kecil. Kebaikan dia dokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaimah adalah kakak, ya. Maka sebab yang sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adik kepada Syaimah. Maka Syaimah adalah kakak, mungkin dia tolong mak dia kan waktu mak dia nak masak ke apa, dia yang tolong dokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kesan gigitan di di barangkali di bahu Syaimah untuk buktikan kepada Nabi SAW, akulah Syaimah tu, akulah yang dukung kau waktu kecil kan. Dan itu adalah antara pengalaman-pengalaman yang berlaku seterusnya dalam hayat Nabi SAW, tapi tak banyak kan. Mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang terbaik lah untuk siapa saja yang terlibat dalam kehidupan Nabi SAW. Tapi kisah dengan ibunda Nabi SAW ni akan berakhir di sini. Sekarang Nabi sudah
masuk umur 3 tahun, dan dalam masa 2 tahun terakhir sebelum Nabi sampai umur um, 6 tahun, dalam 2 tahun setengah lagi kan Nabi akan sampai umur 6 tahun, Nabi akan kehilangan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, pengalaman tu sangat sedikit. Dan riwayat yang ada pun terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Sampai saya rasa antara kegeraman saya dengan sirah bila baca. Bukan geram sebab marah. Geram sebab kita nak baca lagi. Kita nak teruka lagi. Tapi ceritanya tak ada. Ceritanya sangat terhad. Kan? Cerita-cerita yang tak sahih pun sikit. Apatah lagi cerita yang sahih. Ya, sebab kita naklah sumber-sumber yang sahih saja kan. Cerita yang tak sahih pun, cerita yang mengarut pun tak ada sangat. Kan? Maka dia adalah satu kesedihan, tapi kita percaya apa yang Allah Ta'ala tinggalkan pada kita, dia sudah cukup. Kan? Dan ini adalah cerita musafir terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Nabi. Saya rasa, yes, ada dua slide terakhir saja. Kan? Ini adalah gambar di Abuak. Abuak ni dia bukanlah tempat yang apa yang meriah sangat ke apa. Dia adalah salah satu daripada pit stop dalam perjalanan hijrah ke Madinah, kan. Nabi akan singgah di situ. Kebanyakan orang musafir akan lalu di Abuak, kan. Manakala ada mata air ke apa kat situ. Dan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sebelum wafat, ibu Nabi bawa Nabi musafir ke Yathrib. Cuba teka siapa ada di Yathrib, ya. Sebab atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, ataupun nama sebenarnya adalah Syaibah, kan? Kan kita dah cerita Syaibah itu adalah anak kepada seorang wanita Yathrib. Maka secara teknikalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda Nabi, ada keluarga bau-bau bacang dekat Yathrib. Maka dalam riwayat ada juga menceritakan bagaimana ibunda Nabi bawa Nabi pergi lorong tu, kan? Mungkin Nabi diperkenalkan dengan makcik ni, diperkenalkan dengan makcik tu. Inilah ziarah, kan? Dan selepas selesai musafir itu, nak pulang semula ke Mekah. Ketika sampai di Abuak, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jatuh sakit dan meninggal dunia di situ. Diriwayatkan barangkali hanya ada Umi Aiman saja. Tapi saya nak meneka lagi, walaupun riwayat tidak ada, barangkali ada saja orang lain. Cuma figure yang kita tahu adalah Umi Aiman. Hanya ada Umi Aiman dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada lelaki yang mengiringi juga, kita tak tahu. Tapi cuba bayangkan perasaan menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu kecilnya umur 6 tahun. Dia lihat baru saja tadi berjalan dengan mak. Baru saja dengan mak jalan-jalan ke Yathrib. Pergi masuk rumah orang tu, sembang, makan semua. Sekarang tiba-tiba dia lihat mak dia mati depan mata dia. Kan? Cuba bayangkan perasaan anak kecil ini. Akan menyaksikan ibunya sendiri akan wafat depan mata dia. Aminah binti Wahab di Abu Wahab. Kan? Dan tidak ada catatan yang lebih terperinci, melainkan cerita ini. Bagaimana para sahabat menceritakan. Ada beberapa version riwayat ini. Tapi Abu Wahab, kerana dia adalah salah satu daripada stesen untuk menuju Yathrib, kita boleh teka yang Nabi SAW perjalanan keluar Madinah, antara Mekah dan Madinah, Nabi akan lalu Abu Wahab, kan? Lalu satu hari Nabi SAW ziarah makam ibu Nabi, kan? Sama ada masa itu dalam perjalanan singgah sekejap ke apa, kan? Fabaka wa abaka man hawlahu. Nabi menangis. Dan Nabi telah menyebabkan orang di keliling Nabi pun menangis otomatik. Sebab sahabat dia kan, dalam riwayat lain Umar Al-Khattab cerita, bila kami nampak Nabi nangis, kami nangis juga lah. Sebab sahabat ni dia takkan dia nak diam lagi je kan. Sebab dia pelik, kenapa Nabi menangis. Mereka tak tahu yang itu makam ibu Nabi. Nabi cakap nak berhenti saat, tapi Nabi menangis lah. Dan sahabat pun tak faham kenapa Nabi menangis. Cuma sahabat nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat menangis. فاستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. Okay. Saya nak adjust sikit terjemahan dia supaya terfahami kat flow. Asalnya ziarah kubur ni diharamkan dalam Islam. Okay. Hadis ini akan memangsuhkan pengharaman ziarah kubur. Kalau ziarah kubur bahkan menjadi sunat, ziarah kubur ni agar dia memberikan peringatan kepada maut. Tapi asalnya ziarah kubur adalah haram dalam Islam. Hadis ini, cerita ni akan mengizinkan ziarah kubur. Okay. Tapi ini cerita dia, Nabi sebenarnya minta izin kepada Allah Ta'ala. Sebab Nabi tahu ziarah kubur ni haram ketika itu. Maka kerana ini adalah makam ibunda Nabi, barangkali rindu, barangkali kasih Nabi, emosi Nabi tiba-tiba menjadi hangat pada ketika itu bila lalu di sisi perkuburan di Abu Wahab. Ya, kita boleh bayangkan memori tentang ibu Nabi masuk semula dalam ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi minta izin kepada Allah Taala
please boleh tak ziarah kubur ibu aku, kan? Dan Allah Ta'ala akhirnya izinkan. Fazurul kubur, maka ziarahlah kubur, dibolehkan. Selagi mana ia memberikan ingatan kepada kematian. Tapi ada permintaan kedua yang Allah Ta'ala tak izinkan. Iaitu Nabi minta izin kepada Allah Ta'ala agar dapat memohon keampunan buat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'zan li. Lalu Allah tak izinkan. Di sini ada satu masalah. Tapi sebelum kita masuk kepada masalah tu, boleh bayangkan tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi punca banyak ramai dalam kalangan sahabat menikmati Islam. Dan ibu-ibu dalam kalangan sahabat pun peluk Islam. Sahabat menikmati ibu peluk Islam. Tapi Nabi macam mana? Kan? Adakah Nabi menikmati benda yang sama? Sebab ramai orang Islam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang bersyukur kerana keluarga saya Islam yang berpunca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah tak tanya soalan tu? Adakah Nabi menikmati benda yang sama? Kan? Sebab hadis ini dia ada satu masalah, iaitu kenapa Allah tak izinkan? Dia ada dua sebab yang disyarahkan. Sama ada memang ia satu isyarat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh diminta keampunan kepadanya kerana memang ada satu larangan khusus buat mana-mana musyrik ataupun musyrikah tak boleh doakan keampunan untuk dia selepas dia mati. Allah Ta'ala tak izinkan. Nak berdakwah kepada dia, minta keampunan untuk dia ketika dia hidup boleh. Tapi selepas mati, ia adalah antara dia dengan Allah Ta'ala. Maka ada isyarat bahawa barangkali ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam kalangan yang muslimah. Yalah, Nabi belum jadi Nabi kan. Dan Halimah akan wafat pada umur Nabi 6 tahun. Kan? Dalam masa yang sama, kena dilengkapkan dengan tafsiran yang kedua, iaitu bila Allah Ta'ala larang, dia bukanlah automatik dengan maksud ibunda Nabi tidak Muslim. Okay? Barangkali dia dengan maksud dari sudut standard begini, tapi nasib sebenar ibunda Nabi ke ayah Nabi ke, sama ada mereka tu ke neraka ke syurga ke, itu hak Allah Ta'ala. Yang kita tak tahu. Tapi dari segi peraturan, tak boleh. Kan? Macam, yelah, uh, peraturan kena patuh. Kan? Peraturan tu Nabi kena konsisten. Nabi tak boleh langgar peraturan tu. Tapi dari segi realiti, hakikat, apakah ibu dan ayah Nabi itu ke syurga ke neraka ke, itu hak Allah Ta'ala. Yang kita sendiri tidak berhak untuk menentukan berlebihan. Kan? Ini antara pandangan paling sederhana yang saya boleh bawa, sebab ada je pandangan-pandangan lebih keras, ada je pandangan-pandangan yang lebih longgar, tapi saya nak pilih pandangan ni. Iaitu, eloklah nasib mak ayah Nabi SAW ni kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tak payah berlebihan nak mensyarahkan sama ada cakap confirm ke syurga ataupun confirm ke neraka. Kecuali jika ada dalil yang benar-benar sarih dan sahih untuk membuktikan hujah kita, maka silakan. Okay. Tapi umumnya saya boleh simpulkan, ini mungkin pandangan baru saya juga. Siapa yang biasa ikuti saya sebelum ni, saya ada satu pandangan yang saya cenderung. Tapi pandangan baru saya, yang mungkin pertama kali saya kongsikan juga dalam mana-mana kelas rasmi, saya rasa lebih adil untuk kita menyebut larangan Allah Ta'ala itu adalah sebagai satu standard untuk Nabi patuh. Sebab semua orang perlu patuh peraturan. Bukan sahabat saja perlu patuh, Nabi pun kena patuh. Tapi ia bukanlah bermakna ibu dan ayah Nabi terus ke neraka. Ia bermakna peraturan kena patuh. Dalam masa yang sama, itu adalah hak Allah Ta'ala untuk tentukan sama ada ke syurga ke neraka ke, itu hak Allah Ta'ala. Kan? Jangan berlebihan emosional kalau benar mereka ke neraka, dan jangan pula excited sangat untuk terus claim mereka ke syurga. Kan? Serah saja kepada keadilan Allah Ta'ala. Maka itu saja rasanya untuk kita pada malam ni. Alhamdulillah, tamatlah kisah bagaimana Nabi membesar di Taif melalui keluarga Banu Sa'ad. Dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan masuk cerita bagaimana Nabi berpindah tangan daripada Aminah binti Wahab kepada atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, dan juga Abu Talib selepas ini, dan beberapa cerita yang adalah sepanjang bersama dengan dua orang penjaga selepas Aminah binti Wahab. Wallahu alam, kita tengok soalan yang ada. Tak ada soalan. Tak ada soalan malam ni. Elok, bukanlah elok maksudnya kalau boleh tanya. Cuma memang malam ni kita harap kita boleh on time kerana saya yang tak free lah ni. Okay? Tapi kalau anda ada soalan boleh bertanya. Kalau siapa yang nak bercakap boleh bercakap juga. Okay? Ustaz pernah ke Abuak? Saya ni tak pernah. Ya. Ini antara kesedihan yang saya harap satu hari nanti saya boleh betul-betul um, konsisten untuk pergi ke Haramain tiap tahun kot. Yang kali terakhir saya pergi ke Haramain ni adalah
tahun 2014. Bayangkan betapa lamanya. 12 tahun. Kan? 12 tahun saya tak pergi ke Haramain. Atas macam-macam faktor kehidupan. Sepatutnya kena pergi selalu sebab kita ceritakan setiap hari kan dalam kelas sirah kita. Inilah satu masa nanti insya-Allah kita boleh sama-sama pergi. Tapi saya tak pernah pergi ke Abu Wak. Saya pernah pergi ke Haramain untuk umrah. Tapi memang saya tak pernah pergi ke Abu Wak. Dia adalah salah tempat yang bukan tempat pelancongan pun. Cuma Arab Saudi dia ada beberapa um, inisiatif yang menarik juga. Perjalanan hijrah tu daripada Mekah ke Madinah. Mereka ada beberapa pit stop yang sedang dikempenkan sekarang untuk orang dapat pengalaman hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya harap satu masa nanti kita boleh sama-sama pergi insya-Allah. Okay. Soalan, adakah ibu bapa Datuk Nabi bukan beragama Islam? Itu sebagaimana disebut tadi, uh, Abdul Muttalib, saya cenderung dengan pandangan Abdul Muttalib itu kufur. Sebab ada hadis yang jelas. Kan? Sebab diisyaratkan memang Abdul Muttalib itu kufur. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Exactly hadis yang mana satu saya tak saya tak berapa ingat di kepala. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahawa nasib orang-orang musyrik adalah senasib dengan Abdul Muttalib. Kan? Sebab tu juga Abu Jahal selalu ulang-ulang sebut pasal Abdul Muttalib kepada Abu Talib kan. Sebab dialah modal Abu Jahal untuk sesatkan Abu Talib. Kan? Maka Datuk Nabi SAW barangkali memang benar dia kufur, maka layaklah untuk ke neraka. Tapi untuk ibu dan ayah Nabi, kena tahu supaya anda tak terkejut. Di luar sana memang ada pandangan yang mengatakan ibu dan ayah Nabi bukan Islam. Bahkan Ahlul Fatrah pun tidak. Ahlul Fatrah ni maksudnya mereka yang tidak sempat jumpa dengan Nabi yang mengajak mereka kepada Islam. Okay? Bahkan Ahlul Fatrah pun mereka tak termasuk. Mereka, sebab memang ada dalil. Satu dalil yang kita sebut tadi lah. Kan? Nabi dilarang untuk berdoakan keampunan untuk ibu Nabi. Dan tentang ayah Nabi, ada seorang sahabat tu, ayah dia kufur. Dan Nabi sebut kepada sahabat tu, Abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah engkau dulu kat Oh neraka. ya, Kan? sama makan. Ya. Sama makan. Kalau ikutkan apa nama ni, hadis, dua dalil tu menyebabkan ada ulama yang berikan pandangan ibu dan ayah Nabi tidak Muslim, bahkan ternyata kufur. Cuma seperti yang saya sebut tadi, pandangan peribadi saya, barangkali larangan untuk mendoakan keampunan dan hadis tentang Nabi sebut Abi wa abaka finnar tu, dia boleh ditakwil bahawa Nabi masukkan pakcik Nabi SAW, bukan masukkan ayah Nabi. Um, tapi sebagaimana dia sebut, jangan 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 terlalu reaktif sangat, jangan terasa sangat bila ada orang cakap mak ayah Nabi tu barangkali kufur, kerana ada hujahnya, kan? Dan yang kedua, kerana kalau kita bermain emosi untuk menentukan benda-benda yang begini, dia akan pening sikit. Saya tahu dia punya emosinya adalah takkanlah tergamak kita kata mak ayah Nabi kufur, kan? Tapi dia akan ada banyak masalah lain, iaitu takkanlah tergamak kita nak cakap Abu Talib kena neraka. Takkanlah tergamak kita nak kata atuk Nabi kena neraka. Takkanlah tergamak kita nak cakap kawan Nabi tu munafik. Dia payah main emosi ni. Kan? Dia payah main emosi. Sebab kalau tidak, kita akan sanggup banyak benda. Takkanlah tergamak kita kata ayah Nabi Ibrahim ke kufur. Kan? Takkanlah tergamak kita nak cakap anak Nabi Adam tu bunuh anak dia yang lain. Kan? Takkanlah tergamak kita nak kata adik-beradik Nabi Yusuf bunuh Yusuf. Maka dia susah nak bermain emosi dekat situ kan. Maka supaya kita sama-sama faham, jangan terlalu terkejut sangat kalau kita jumpa pandangan yang mengatakan ibu dan ayah Nabi tidak Muslim, kan? Bahkan mereka ada hujahnya, kan? Untuk saya punya excuse adalah barangkali ada takwilan, iaitu saya akan sebut secara umumnya, itu tidak confirm, itu adalah hak Allah Ta'ala untuk tentukan nasib mereka bagaimana, kita tak bertanggungjawab. Tapi barangkali yang confirmnya adalah atuk Nabi memang bukan Muslim, atuk Nabi memang kufur. Apatah lagi Abu Talib. Abu Talib terang-terang kufur lah kan. Walaupun dia baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda ke makam Aminah. Setahu saya sebelum apa nama ni, sebelum era Banu Sa'ud, dikatakan ada tanda. Barangkali ada, dipanggil apa ya? Ada semacam kubah, macam mazar. Istilah Arabnya adalah mazar lah. Macam permakaman. Biasa ke makam-makam yang utama ni dia akan ada mazar dia akan ada kompleks dia. Dikatakan asalnya ada mazar untuk Aminah, tapi dia dihancurkan lah dan tak ada lah. Dan barangkali tanda, saya tahu ada mutawif yang bawa ke sana tunjukkan ni tempat Aminah binti Wahab, ada tanda sebagainya. Tanda tu maksudnya dia ada batu-batu yang tersusun. Tapi setakat yang saya tahu, saya tanya kepada mutawif yang saya percaya, uh,
tak ada siapa iktiraf benda tu. Kerajaan Arab Saudi tak iktiraf, dan ramai ulama pun tak adalah bagi tahu secara exactly di mana makam tersebut, kan. Sama juga dengan Banu Sa'ad. Nanti kelas Ustaz Luqman Bakhtar boleh tanya lagi. Banu Sa'ad pun memang ada tanda dekat Google Maps tu yang saya pernah check, di manakah perkampungan Banu Sa'ad, di mana tempat Nabi membesar. Mereka siap tanda macam rumah lagi. Ini adalah bilik tu, inilah bilik ini. Itu tidak ada sumber, itu tidak ada bukti. Ini barangkali orang-orang tempatan yang susun batu supaya orang singgah ke apa, kan. Okay. Bahkan lebih tepat barangkali Banu Sa'ad ni lebih hampir dengan Taif, dia bukan tempat lain, kan. So hari ini makam Aminah binti Wahab, dia ada tanda, tapi itu tanda tu yang tak diiktiraf lah, kan. Secara umumnya dia buat, tapi kita tak tahu exactly di mana, kan. Masyarakat Arab sebelum kenabian Nabi tak ada agama Islam kah? Okey, soalan yang baik. Sebab kita di Siro Center kelas Banu Israel. Dan of course, Islam version sebelum Nabi SAW, dia terdapat pada apa yang diimani secara sahih oleh keturunan Banu Israel lah. Sebab Nabi terakhir dan lambakan Nabi-Nabi terakhir sebelum Nabi SAW diturunkan kepada Banu Israel. Maka orang yang beragama Nasrani dan beragama Yahudi ada kemungkinan mereka Muslim, kan. Maka masyarakat Arab ada tak yang uh, beragama Islam sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu beragama dengan agama yang sebenarnya lah. Yang pertama, Hunafa. Ini disebut dalam kitab sirah. Kita dah sentuh ke belum? Saya tak ingat. Belum lagi. Okay. Yang pertama, Hunafa. Golongan Hanif ini adalah mereka dalam kalangan Arab Jahiliyah yang mereka keluar tinggalkan amalan Jahiliyah. Hanif itu dalam bahasa Arab maksudnya berpaling. Mereka berpaling daripada agama berhala dan mereka cari kebenaran. Sebahagiannya jumpa agama Yahudi, sebahagian jumpa agama Nasrani. Sebahagiannya memang tak beragama dengan mana-mana agama, tapi percaya agama Islam yang benar tu adalah apa yang Allah Ta'ala redha lah. Yang lain ni semua version yang telah rosak. Okay? Yang pertama, golongan Hunafa. Yang kedua, kena tahu, ni dalam kelas Bani Israel, esok dia akan diperincikan lagi dalam kelas tu. Tapi saya nak sebutkan dalam carian saya tentang uh, Yahudi di Madinah ni, Yahudi Yathrib. Antara pandangan yang saya sedang percaya sekarang ni, sebab ada banyak sangat pandangan, mengatakan mereka claim Yahudi-Yahudi di Madinah ataupun di mana-mana lah, di Yathrib ke, di Taimak ke, di beberapa tempat yang lain, Yahudi ni banyak sebenarnya tanah Arab. Mereka ni bukan Yahudi dari segi keturunan. Mereka adalah Yahudi dari sudut agama. Maksudnya mereka tu Arab. Mereka bukan Bani Israel. Mereka adalah orang Arab yang memeluk agama Yahudi. Sebahagian lah, bukan semua, kan. Dan kajian ni memang dibuat oleh Dr. Jawad Ali, memang memetik pandangan tersebut. Maka mereka pun adalah salah satu daripada version orang yang cuba cari Islam sebelum Nabi SAW. Ya, sebab di Mekah tu kan memang asalnya tempat Nabi Ismail, cuma sudah ribuan tahun, kan, era Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita boleh bayangkan banyak dah rosak, kan. Kalau Abu Jahal pun tak tahu kan apa benda Kaabah tu. Maka sebahagian mereka cari kebenaran dengan cara itulah. Itulah version Islam sebelumnya ada Nabi SAW. Okay, terima kasih. Yes, ni soalan yang mana satu? Ya, ini golongan munafak lah. Ini mungkin pengecualian kepada kes musyrikin Mekah, kan. Zaid bin Amr bin Nufail, Qus bin Sa'idah, Ubaidillah bin Jahash, golongan munafak, kan, termasuk Waraqah bin Naufal. Hmm. Pemerintahan kedua Nabi ditolak mungkin takwilan ibu Nabi bukan Islam dan semuanya rahmat Allah Ta'ala. Jadi apakah sekarang sebarang kepada mesej kita sama ada kita boleh berdoa mohon keampunan kepada orang tua? Kita memang selama-lamanya takkan dibenarkan memohon keampunan untuk orang kafir yang telah mati. Itu confirm. Okay? Itu selama-lamanya tak boleh. Maka saya mentakwil tadi untuk bagi tahu Nabi tetap dilarang, Nabi tak diizinkan. Sebab secara luarannya ibu Nabi tu wafat dalam keadaan tidak beriman secara luaran. Tapi hakikat apakah dia sebenar-benarnya akan masuk syurga ke neraka ke Allah, akan ada keadilan yang tersendiri untuk tentukan. Itu di luar daripada hak kita untuk tentukan. Ini pendirian saya yang sekarang lah. Kalau dulu saya pun kadang-kadang lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan barangkali ibu dan ayah Nabi itu bukan dia tak tergolong dalam kalangan yang beriman. Dan kena tahu saya bukan pandai-pandai ambil pandangan itu. Itu pandangan para ulama juga. Para ulama terpisah kepada dua pandangan dalam kes ibu dan ayah Nabi SAW. Tapi saya harap kita tidak jadi terlalu ekstrim lah.
kan. Jangan ekstrim sangat. Sebab saya tengok sekarang ni tahap ekstrim tu, yalah kita sayang Nabi SAW. Tapi tahap ekstrim tu sampai tahap takkan saya pernah dengar orang sebut, takkan kita nak cakap pakcik Nabi kufur. Abu Talib. Okay? Abu Talib ni adalah pakcik Nabi yang jaga Nabi waktu kecil. Episod akan datang bulan depan kita akan dengar tentang Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi SAW sejak kecil sampai Nabi nikah lah kan. Dan Nabi keluar rumah tu. Kan? Dan kena tahu Abu Talib ni mati dalam fasa amul huzun tu kan. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan sebab dia akan mati kufur. Memang riwayat hadis clear, tidak ada tafsiran lain. Dalil sangat clear dia tu kufur. Al-Quran sendiri beritahu innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Merujuk kepada Abu Talib. Semua tafsir merujuk kepada Abu Talib. Dan saya pernah dengar orang sebut depan saya. Sebab masa tu saya tengah kuliah tentang Abu Talib. Dan saya sebut benda tu. Dan dia tanya, dia sama ada dia marah saya ataupun apa, saya tak pasti. Tapi kata-katanya adalah, takkan tergamak Ustaz kita nak kufurkan pakcik Nabi. Yang jaga Nabi waktu kecil. Yang sayang Nabi, tatang Nabi bagi minyak penuh. Saya rasa itu sudah mula obses ataupun uh, melebih-lebih dalam memberikan respons kepada riwayat sirah. Kita kena bertenang sikit. Kalau tak, dia akan berjangkit pada masalah lain. Saya sebut tadi lah. Nanti kita pindah kepada Nabi Ibrahim pula, pindah kepada makcik Nabi pula, pindah kepada jiran Nabi pula. Kan? Sebab siapa kita nak menentukan, kan? Kalau Allah Ta'ala dah bagi tahu orang itu kufur, maka dia kufur lah. Kan? Dan jangan risau, itu bukan bermakna kita benci ataupun tak menghormati Nabi SAW. Bahkan yang meriwayatkan itu adalah sahabat sendiri pun. Bahkan ini cerita begini kita sampaikan ada kesan baiknya juga, iaitu saya harapkan kesan baiknya adalah dia akan menyebabkan kita pun sedar yang kita pun tak mengawal keimanan orang di sana sini. Kan? Mana-mana orang kalau dia kufur pun bukan bermakna ayahnya tak jaga dia. Kan? Itulah kisah Adam alaihissalam. Anak dia macam tu bunuh bunuh anak yang lain kan. Takkan kita nak cakap Adam alaihissalam tak pandai jaga anak. Kan? Sama juga anak-anak Nabi Yaqub yang saling nak bunuh Yusuf kan, melakukan makar untuk bunuh Yusuf, untuk jauhkan Yusuf daripada pandangan ayah dia. Kan? Takkan kita nak cakap Nabi Yaqub tak pandai jaga anak, tak pandai didik anak, tak buat kerja. Kan? Maka realiti ini akan membuatkan kita lebih adil dalam nilai manusia, kan? Sebab ya, memanglah mak ayah Nabi adalah mak ayah Nabi, Nabi sayang, kan? Tetapi siapa kita nak menentukan mak ayah Nabi Muslim ke kufur ke apa, kan? Melainkan apa yang Allah Taala telah bagi tahu, melainkan apa yang Nabi sendiri declare, itu sajalah yang kita percaya. Dan itu tidak menghilangkan sedikit pun kemuliaan dan penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Saya cakap begini supaya kita juga boleh menghormati pandangan di luar sana yang akan kita jumpa. Ada pandangan yang menyebutkan mayat Nabi itu memang wafat dalam keadaan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dan saya berlapang dada sedikit kerana ulama sini berikan pandangan yang sama. Tapi saya sendiri, pandangan saya adalah berkecuali dalam kes ini. Itu hak Allah Ta'ala lah. Sebab kedua-duanya adalah legit untuk mentakwilkan bahawa mak ayah Nabi itu tidak kufur, ataupun nak mentakwil bahawa mak ayah Nabi itu kufur. Kedua-duanya ada hujah masing-masing. Allah Ta'ala. Saya rasa di situ saja. Terima kasih. Ramai malam ini ada 120 orang nak join Pondok Sirah kan. Malam ni malam yang kelas free kita, Alhamdulillah, di Pondok Sirah. Jangan pening kepala dengan nama dua inisiatif Sirah ni, Pondok Sirah dan Sirah Center ni dua beradik lah, kan. Sirah Center kita jalankan kelas secara berkala. Kalau di Pondok Sirah ni dia memang sepanjang tahun, kan. Sirah Center ni 4 kali je setahun dia punya kelas. Kalau Pondok Sirah ni setiap minggu ada, kan. Maka siapa yang berminat untuk belajar sirah secara berkitab dengan topik khusus yang yang merupakan fundamental kepada sirah, maka silakan sertai Pondok Sirah lah, boleh daftar. Saya rasa dia ada diskaun RM100 kot, kan, daripada keseluruhan RM200. Nanti mungkin siapa yang dalam grup cerita tentang Nabi, dia akan dapat link, admin kita akan share. Siapa yang minat dengan topik sirah yang tematik, yang canggih-canggih sikit, yang kadang-kadang kita bawa topik-topik tu macam bincang tentang ayat Al-Quran dan sirah di sebalik ayat Al-Quran. Untuk Zulhijjah kita bincang tentang Bani Israel. Dan insyaAllah bulan Maulid Rasul nanti akan ada topik khusus nanti kan di Sirah Center juga. Siapa minat topik begitu boleh pergi ke Sirah Center. So dua tempat ni adalah dua ruang sirah yang saling melengkapi lah.
Dan sebab tu kita cipta dua ruang ni. Kerana kita lihat ada dua bentuk pengajian berbeza. Pengajian tradisi di Pondok Sirah dan pengajian yang mungkin advance, tak tahu, yang unik sikit akan berlaku di Sirah Center. Itu saja. Terima kasih atas kesudian semua untuk sama-sama pada malam ini. Saya sangat hargai walaupun tadi mula-mula 20 orang je, 122 lah malam ni. Alhamdulillah. Okey, jom kita mau jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih semua yang bersama pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang, insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, saja. Jom kita berpisah. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi insya-Allah.